Jom saya tunjuk apa yang berlaku kat taman saya. Ini kolam takungan kat Bangsa. Bila hujan lebat, dia tampung air dan salurkan ke Sungai Kelang. Infrastruktur penting yang boleh buat kawasan ini boleh didiami. Tapi tanah ni, termasuk kolam tu, dah dijual kat pemaju yang nak bina kondo kat sini. Jadi, sebagai penduduk yang ingin tahu, saya cuba nak cari tahu macam mana benda ni boleh jadi. Masalahnya, saya tak boleh. Selain daripada apa yang dah dilaporkan dan dalam pelan di BKL, tak ada maklumat awam pasal perjanjian tu, keputusan tu atau siapa yang luluskan. Kalau korang pernah cuba nak dapatkan maklumat awam kat Malaysia pasal perbelanjaan kerajaan, kontrak atau laporan alam sekitar, korang akan tahu selalu rasa macam mustahil. Sebab kita tak ada hak secara undang-undang untuk tanya. Dan di situlah orang undang-undang kebebasan maklumat ini menjadi relevan. Sebab idea yang semua rakyat Malaysia patut ada akses kepada maklumat yang dipegang oleh kerajaan atau mana-mana badan awam, itu bukan benda baru. Tapi apa maksud hak itu sebenarnya? Dan kenapa Malaysia perlukan undang-undang macam ni sekarang? Hak mendapatkan maklumat adalah idea yang mana-mana maklumat yang dipegang oleh agensi kerajaan atau mana-mana badan awam seharusnya tersedia untuk rakyat. Di bawah piawaian antarabangsa, ia adalah sebahagian daripada deklarasi hak asasi manusia sejagat yang termaktub di dalam Perkara 19. Maksudnya, korang boleh meminta maklumat dan semua badan awam kena balas. Sebagai sebuah amalan, hak itu dah digubal dalam lebih kurang 140 negara. Kat Sri Lanka, ahli parlimen dah mula dedah harta sebab RTI dah berjaya pecahkan rahsia lama. Dekat UK pula, ia bawa kepada pendedahan macam mana ahli parlimen guna dana awam. Ia penting untuk demokrasi kerana rakyat tidak dapat menilai dasar ataupun memantau kerajaan tanpa maklumat. RTI akan membantu mewujudkan masyarakat yang lebih bermaklumat, berdaya tahan dan bertanggungjawab. Undang-undang kebebasan maklumat ni bukan sekadar pasal wartawan korek dokumen je. Ia pasal bagi semua orang hak untuk tanya apa yang diorang buat dengan duit kita. Kat Malaysia, hak tu sebenarnya belum wujud lagi di tingkat nasional. Kebanyakan maklumat dasar dan perbelanjaan awam dipegang oleh agensi persekutuan. Akses kepada kebanyakan maklumat kerajaan persekutuan tak terbuka dan kerajaan pun tak wajib dedahkan maklumat walaupun kita minta. Tambah pula, Akta Rahsia Rasmi kadang-kala digunakan untuk ketatkan lagi akses kepada maklumat. Akta Rahsia Rasmi bagi kerajaan kuasa yang luas untuk klasifikasikan hampir apa sahaja sebagai rahsia. Dan bila ia bertindak sebagai larangan menyeluruh secara satu pihak, hampir tak ada apa boleh dipersoal. Budaya rahsia sebagai norma telah lama berakar dan diperkuat oleh Akta Rahsia Rasmi. Bahkan kontrak pasal parking pun sama. Kekurangan ketulusan ni halang accountability dan menyukarkan tugas wartawan, pertuan sivil dan ahli parlimen. Di mana dengan adanya akta tersebut, ramai penjawat awam memang akan melihat balik kepada akta ini. Sebab dengan OSA, ia merupakan satu kesalahan untuk mendedah maklumat. Di bawah Penal Code 203A pun ia merupakan satu kesalahan. Terdapat persetujuannya di peringkat pentadbiran memahami apa kehendak FOI dan mereka setuju supaya OSA ini akan dipindah supaya OSA dan juga FOI ini tidak akan bercanggah. Maksudnya, kita perlu mekanisme untuk atasi Akta Rahsia Rasmi dan menjamin hak mendapatkan maklumat. Inilah cara Undang-Undang Kebebasan Maklumat di Malaysia sepatutnya berfungsi menurut masyarakat sivil untuk menjamin hak itu. Pertama, ia akan ubah ketetapan sedia ada. Semua benda awam tak akan jadi rahsia, melainkan dikecualikan atau diluluskan. Korang boleh minta maklumat daripada mana-mana badan awam secara online, melalui email atau secara bersemuka. Badan-badan ini akan ada tarikh akhir yang ditetapkan untuk membalas. Penolakan maklumat ini memerlukan justifikasi di bawah pengecualian khusus dan terhad macam keselamatan negara, data peribadi atau siasatan yang sedang berjalan. Tapi ujian kepentingan awam boleh membatalkan pengecualian ini. Misalnya, kalau korang tak berpuas hati dengan hasil permintaan korang boleh merayu kepada Suruhanjaya Bebas, termasuklah pelbagai pemegang taruh yang bebas daripada campur tangan politik yang menguatkuasakan pematuhan dan ubah budaya kerajaan itu ke arah ketelusan. Suruhanjaya Bebas ni adalah kunci untuk jadikan hak mendapatkan maklumat sebagai institusi yang berkekalan. Ia bukan sahaja sekadar akses, ia perlu menjadi budaya kita. Dan ini perlu diubah
dari bawah ke atas bermula dengan Suruhanjaya Bebas. Siapa yang akan berada dalam sebagai ahli Badan Kawal Selia ini adalah sangat penting. Ahli perlu dilantik dengan cara yang benar-benar bebas. Budaya keterbukaan akan menjadi satu ajakan paradigma lah bagi penjawat-penjawat awam, di mana mereka sekarang perlu memahami bahawa mereka tidak boleh merahsiakan maklumat lagi. Kerajaan akan lebih bertanggungjawab terhadap maklumat-maklumat tersebut. Kita berharap ia dapat menggantikan Akta Rahsia Rasmi, keluarkan akses maklumat dari kawalan eksklusif kerajaan dan kembalikan kepada rakyat melalui Suruhanjaya Bebas. Ia pasal membina kepercayaan. Pada akhirnya, ia bukan sekadar kuasa, ia adalah pemilikan. Itulah janji sebenar kebebasan maklumat.